Ada seorang budak perempuan ni, nama dia Kelly. Dia nak saman Meta dengan YouTube ni sebab rosakkan hidup dia daripada zaman dia kecil tu. Tapi Meta ni 30 tahun dah kena protect dengan undang-undang US yang dorang sendiri buat. So Kelly ni cubalah cari loophole lain, memodalkan design platform tu sendiri. Sebab umur 9 tahun tu dia dah kena depression dah. Umur 10 tahun tu pula dia kena anxiety. Sampai umur 13 dia dah didiagnos sebagai body dysmorphia. Sebenarnya IG dan Facebook ni memang dah didesign macam tu. Sebab tu kalau ada budak yang kita tak kawal screen time dia, InsyaAllah tak lama tu dia duduklah dalam cycle ni sampai mental. Tapi lawyer Meta ni dia blame balik si Kelly ni. Dia kata si Kelly ni memang dah mental sebelum dia ada Instagram lagi. Korang bayang engkau yang tak ada buat salah tadi, tiba-tiba kau rasa akan anxiety, kau rasa macam betul ke aku yang buat ni? Selama ni memang aku ke yang salah? Tapi hang ingat lawyer Kelly ni nak duduk diam? Lawyer Kelly ni tanya balik, macam mana boleh ada budak 9 tahun yang memang ada mental issue yang valid? Tak lain tak bukan, memang disebabkan IG ni yang buat dia jadi lagi teruk. Long story short, si Kelly ni pun dapat dibela sampai 2026 untuk tunggu result. Cuma dalam kepala dia ni macam berperang sikit lah. Macam mana kalau kes ni dia kalah? Mungkin dia cukup, tapi itu tak cukup besar. Silap-silap punah harapan 2000 family lagi yang duk tunggu result dia ni. Tepat 25 Mac 2026 baru ni, Meta dengan YouTube disahkan bersalah and kena bayar Kelly ni $6 juta. Tapi benda ni bukan semata-mata sebab duit, tapi sebab 2000 family yang nak saman tadi tu ada sinar harapan yang baru. Dan semua ni jadi sebab budak perempuan yang berani nak tegakkan bahawa kebenaran tak pernah salah.